Yes, gol! Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, malam ni kita insyaAllah kita akan kembali dengan aksi dan reaksi. Sebab kita dah lama dah tak buat aksi dan reaksi, terutama untuk Liga Super. Malam ni kita cuba juga buat untuk pasukan Harimau Malaya bertemu dengan Filipina. Ini adalah tugasan pertama Coach Kim Panggon bersama dengan staff-staff kejurulatihan mereka. Alright, kita dah dapat pun senarai kesebelasan utama. Agak lari daripada jangkaan ramai sebab di mana bek tengah dibarisi oleh Syahrul Sa'ad ataupun Badak bersama dengan pemain Negeri Sembilan Huzaimi PE. Ini satu cabaran untuk Huzaimi PE untuk membuktikan kehadiran beliau apabila beliau telah pun dipanggil menggantikan Syami Syafari. Dari tengah kita ini memang bagi aku tak lari jauh daripada estimate aku, iaitu Syamil Kuti bermain sebagai defensive midfielder bersama dengan Syafiq Rahim. Tetapi berpasangan dengan Syafiq Rahim ini jauh daripada jangkaan aku. Jangkaan aku adalah Azam Aziz. Tetapi Kim Panggon, coach kita, telah pun menyenaraikan Arkogiles Warren. Satu kelainan. Ni aku suka sebenarnya ni. Kita harapkan kelainan ni yang akan mengaburi mata pihak musuh. Ini macam ni mengaburi mata pihak musuh. Nak cerita banyak apa pun tak guna lagi. Kita pun dah bersedia untuk aksi dan reaksi. InsyaAllah separuh masa pertama pasukan Malaysia bertemu dengan pasukan Filipina. Ini adalah kejuaraan Tri Nation. Apa-apa pun, selamat maju jaya Coach Kim Panggon dan juga tim Harimau Malaya. Selamanya Harimau Malaya. Adios. Kita tengok aksi dan reaksi. Minta-minta tak ada kena copyright. Amin. Adios. Separuh masa pertama pun bermula. Kita harapkan Harimau Malaya terus mengaum. Itu dia. Akia. Allahu Akbar. Cantik Kobi. Akia. Oh cantik Akia tadi cantik. Yes, gol. Gol pertama daripada Akia. Alhamdulillah. Cantik cutback. Terbaik. Akia terbaik. Itu yang aku cakap. Akia ni memang talented. Oh dia tarik Oh cantik. Reflection. Tapi gol. Berjaya dirampas. Akia. Cantik. Allah mak lembut lah sayang. Youngkuls. Hantaran kepada siapa? Akia sekali lagi. Arif Aiman kembali. Arif Aiman cuba membuat hantaran. Allahu Akbar. Serangan pantas. Satu serangan pantas cuba dibuat oleh pemain Filipina. Berjaya dipatahkan. Berpusing-pusing. Kenapa tak terus kau clear? Cantik. Terus. Counter. Yes. Hujung sana kosong. Siapa Akia? Apa lagi? Yes. Alhamdulillah gol. Yes, Akia lagi. Yes. Pada minit ke-24, alhamdulillah Akia. 2 Malaysia, Filipina 0. Alhamdulillah. Satu counter attack yang pantas. Itu dia Syafiq Ahmad. Hantaran semula kita tengok. Hantaran. Berpusing. Cuba. Yes. Gol lagi. Alhamdulillah. Siapa kan ni nak fikir siapa pula nak baginya. Ke tengah. Berani. Satu tindakan berani yang kadang-kadang boleh memakan diri sebenarnya. Lepas kau. Bahaya. Cantik Kobe Om. Cantik Coles. Cantik Allah ma. Cantik. Satu dummy yang sangat menarik. Itu dia serangan. Apakah dapat kali ini Kogi terlepas bola.
Copot cantik hantaran. Tidak berjaya. Tidak berjaya lepas. Kogi. Satu cubaan. Okey, tamat separuh masa yang pertama, di mana kedudukan semasa adalah pasukan Harimau Malaya kesayangan kita telah pun mendahului pasukan Filipina The Azkals 2-0. Kedua-dua gol dijaringkan oleh pemain daripada JDT, iaitu Akhyar Rashid pada minit gol pertama pada minit yang dalam minit pertama kan. Pertama ke kedua lah, macam itulah. Dan gol kedua menyusul pada minit yang ke 24. Alhamdulillah, pasukan Malaysia kita nampak ada sedikit kelainan dalam permainan kali ini. Lebih cuba mencari bola. Tidak, player agak kurang berjalan-jalan tanpa tujuan. Tidak seperti berjalan-jalan di shopping mall. Tetapi alhamdulillah banyak mengejar bola, membuat larian-larian tanpa bola, berjaya menyerap asakan-asakan daripada pemain-pemain Filipina. Cuma pemain-pemain Filipin ni pada separuh masa pertama ni aku tengok agak keras sikit permainan mereka. Mungkin cuba nak menakut-nakutkan pemain Malaysia, ataupun cuba menimbulkan kemarahan pemain Malaysia. Tetapi alhamdulillah setakat ni pemain-pemain Malaysia berjaya menunjukkan aksi yang baik. Bukan kita kata terus nak puji, tetapi kita harus bagi kredit kepada player-player dan juga coach, kerana kita nampak ada sedikit kesungguhan bermain bola sepak yang sebenar. Alright, adios. Aksi dan reaksi separuh masa kedua bermula, insyaAllah. Sumari masuk, Sumari. Liridon dimasukkan menggantikan Sabir Rahim. Satu pertukaran yang aku rasakan ianya melibatkan taktikal. Jangan banyak sangat Akhyar. Oh, cantik Farizal Malias, terbaik. Cantik Corbin Ong, cantik tu dia. Cantik, apakah dapat? Cantik sana kosong. Allah. Ya alamak. Rugi. Ridon, jangan nak gete-gete Ridon, jangan nak berpusing sangat. Kat sana tu kosong, mana defend? Itu dia Stephen Shamrock, kapten pasukan The Azkals. Stephen Shamrock. Mandai-mandai je aku main bantai Stephen Shamrock. Oi, ref. Cantik Arif Aiman, cun kosong tu, kosong, cocok. Sumari, apa kau buat Sumari? Passing. Jangan berebut. Cantik. Aduh, jangan main gente-gente Ridon. Sayang, counter tu. Nasib baik. Weh. Jangan. Alhamdulillah. Cantik tu. Sumari. Lepaskan Sumari. Campur. Alamak, tak ada orang. Sayang. Safawi. Bom terus. Sikit. Sayang. 1000 kali sayang. Sikit lagi. Belah kiri. Cantik. Arif Aiman. Good lah. Cantik Pawi. Lepas Pawi dijatuhkan. Cut ref. Good. Cut. Aduh, sayang. Cantik tu Liridon. Madon. Cantik Madon kali ni, Madon. Cantik Corbin Ong. Ha. Sumari. Apa kau cuba buat, Sumari? Mana Sumari? Sayang. Tu dia Liridon. Jangan berjoget Liridon. Quintin, apa lagi Quintin? Allahu Akbar. Sayang, 1000 kali sayang. Sekali lagi. Cantik. Apakah gol? Gol lah sebiji. Apa lagi? Aduh. Perlawanan di antara pasukan Malaysia bertemu dengan pasukan The Azkals Filipin. Pasukan Malaysia berjaya alhamdulillah menangi perlawanan ni dengan 2-0, dua gol pada separuh masa yang pertama, yang macam aku cakap tadi dihasilkan oleh Akhyar Rashid pada minit yang kedua dan juga pada minit yang ke-24. Alhamdulillah. Separuh masa kedua ni apa yang kita lihat agak tempo tu agak slow. Beberapa kali juga Malaysia mendapat peluang daripada Sumari apabila Sumari dimasukkan. Tetapi alhamdulillah apa yang kita nampak Malaysia kali ni seperti separuh masa yang pertama yang aku cakap tadi, Malaysia banyak mengejar bola. Pemain-pemain juga membuat larian-larian tanpa bola untuk mengelirukan pihak lawan. Cuma separuh masa kedua agak slow. Liridon masuk pun bagi aku
kurang sikit impact. Dia banyak, masih lagi menjadi orang kata buat game tu slow lah. Rugi sangat. Tetapi alhamdulillah, bila kita nampak banyak pilihan player, kita tak berapa risau. Sampaikan separuh masa yang pertama, kesebelasan utama tadi, banyak yang aku baca, pilihan aku sendiri banyak tersasar. Pasal pilihan aku sebenarnya aku lagi suka first 11 tu di tengah Syamil Kuti sebagai defensive midfielder, dan juga midfield tu Syafiq Rahim bergandingan dengan Azam Aziz. Tetapi kali ini dia ini berbeza. Syafiq Rahim bergandingan dengan Kogoli pula Kogile Suara, nak minta maaf, dengan defend siapa, Huzaimi PE, sangat berlainan, bergandingan dengan Badak. Second half baru kita nampak Aidil masuk menggantikan Huzaimi. Mungkin dekat sini coach Kim Panggon cuba mempelbagaikan player. Kita nampak second half tadi dah hujung-hujung tadi Quintin Cheng masuk. So position tu dah lain, belakang tu dah main back 3, dah cuba berbeza. Tetapi kita masih lagi menunggu Faizal Halim. Faizal Halim tidak diturunkan. Banyak lah kali ni banyak, macam aku cakapkan, kita banyak betul peluang, ataupun kita banyak player-player. Kita tak risau siapa yang akan menggantikan. Cuma ini adalah perlawanan pertama, kiranya boleh kata lulus, walaupun bukan A+ untuk pasukan Harimau Malaya di bawah Kim Panggon, tetapi kita bersyukur yang lulus lah. Walaupun tidak sangat cemerlang, tapi boleh dikatakan bagi aku kita bagi A- lah. A-. Jangan nak terlampau puji sangat, sebab kita takut nanti macam biasa player Malaysia. Tadi pun ada contoh dari leading, dia boleh main slow pula. Allah, kenapa tak to attack macam separuh masa yang pertama kan. Tetapi kat sini aku nak bagi kredit juga Akia dan juga Arif Aiman, dua orang pemain muda, mencorakkan kiri dan kanan bahagian serangan sambil dibantu oleh Safi Ahmad. Safi Ahmad bagi aku agak tenggelam sikit pada perlawanan kali ini. Mungkin cuba menyesuaikan diri, masih lagi cuba menyesuaikan diri dengan taktikal yang baru. Tapi apa-apa pun kita masih macam biasa, kita tetap bersyukur. Walau apa pun keputusan untuk malam ni, kita masih juga bersyukur, tak kira apa. So insyaAllah kita akan jumpa lagi pada perlawanan yang akan datang. InsyaAllah kita akan cuba, kalau tak ada apa-apa gangguan daripada mana-mana pihak, aksi dan reaksi akan terus bersiaran, terutama untuk pasukan Harimau Malaya. Kita mohon maaf sebab ada sedikit gangguan daripada visual aksi tadi. So insyaAllah jangan lupa like, subscribe, share dan juga komen. Jangan lupa tekan butang loceng ting-tong untuk sebarang notifikasi video-video terbaru daripada kami Soplastik TV. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram kami Soplastik TV. So tahniah kepada pemain-pemain pasukan Malaysia, kepada penyokong-penyokong pasukan Harimau Malaya. Janganlah bersorak ketika menang jika tak sanggup menerima sebarang kekalahan. Selamanya Harimau Malaya darah Malaysia. Adios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you soon. Putih.